Okay guys, aku baru beli speaker Nomo V2 brand Razer. So speaker ni setup 2.1 and then dia ada 2 satellite and subwoofer satu. Bila aku cakap speaker ni base dia padu, memang padu betul sebab dia ada subwoofer. So kalau korang letak kat kaki kan, so korang dapat rasa lah genggaran kat kaki tu. And then power dia 65 watt, frekuensi 40Hz sampai 20kHz. So semua bunyi detail masa aku ni video, dari suara, ambience sampai bunyi music, semua clear. Dan aku sambung terus dekat laptop Dell aku guna USB-C. And then aku enable THX special audio dekat setting. And then rasa macam mini studio. Tak ada delay, tak ada bunyi pecah. Kalau korang baru beli Razer Nomo V2, ni cara paling senang nak setup. Dekat speaker kanan, tekan butang power sekali je. Nanti keluar lampu hijau, tu tanda dia dah on. Nak guna Bluetooth mode, tekan 2 kali je butang power tu. Nanti dia berkelip warna biru. Bila dah connected, lampu tu akan stay biru. Kalau nak pair dengan device lain pula, hold 4 saat sampai dia blinking biru balik. Tunggu dia stay biru, siap pairing. Cuma satu je lah kelemahan dia. Size dia agak besar sikit sebab dia ada satu subwoofer. So kalau meja desktop korang tu kecil, so korang kena adjust sikit lah. Tapi dari segi kualiti bunyi, dia memang bagi feel cinematic. Kat belakang dia, kalau korang nampak, kan dekat korang punya satellite ni, ada colour-colour tau, ada warna-warna. Dia ada RGB lighting, so memang cun lah. Dekat dinding belakang korang tu akan pancar colour-colour yang lain-lain lah, macam colour RGB. Lepas tu, korang boleh register dan customize speaker ni guna Razer Synapse app. Senang je nak register. Just download app tu, login account Razer korang, terus detect speaker ni automatic. Dari situ, korang boleh tukar warna lampu sampai lighting effect pun boleh sync dengan game korang. So, kalau korang nak cari speaker untuk korang nak buat gaming, nak edit video ataupun nak live movie, Razer Nomo V2 speaker ni memang berbaloi. Serius, Razer Nomo V2 ni bukan je lawa, tapi bunyi dia pun padu gila. Memang next level kalau nak lain movie, gaming atau editing video. Kalau korang nak barang ni juga, senang je. So, korang pergi masuk link aku, link Shopee tu. Korang search item ni, aku sediakan kat description nombor item tu. Korang search nombor tu dan beli sekarang. Support sikit geng. Thank you guys.